Apa? Contohnya, kita kena tunjuk contoh dulu. Tidak ada istilah, jangan beranggapan, oh masalah disiplin ni, integriti anggota menyebabkan pegawai atasan imej sama. Siapa kata? Tak ada. Kalau betul-betul ikut saya, berapa banyak pegawai atasan akan saya tangkap. Kan? Tapi yang dipikir ruangnya sedikit lah. Yang kita banyak, kena kat bawah lah. Kan? Jangan beranggapan orang bawah, kita kata betul, kita malaikat. Tak ada. Yang paling jahat ni, paling sial, dah keluar lah. Kan? Bila aku dengar tu, aku cukup marah. Kan? Atas ni. Saya bersimpati dengan dia orang ni. Ni, yang pangkat kecil-kecil ni, yang duduk ni kat bawah, saya bersimpati. Kalau dia dapat buah yang tak betul lah, dia orang nak buat apa? Kadang-kadang dia orang terpaksa, betul tak? Tak betul. Dia orang takut, sebab takut nanti kena tindakan sensitif. Aku cakap bagi pihak dia orang lah. Kan? Ni, tanya dia orang. Dia orang tak nak cakap open lah. Itu open secret. Bukan semua, bukan semua. Macam contohnya OCPD, KP, pengarah. Kalau dia orang betul, dia orang tak buat benda-benda tak betul, orang bawah pun takut nak buat. Yang jadi berluasa ni, parah sangat ni, kat atas buat. Bukan semua lah kat atas pun. Jangan salah faham pula. Tapi kita sebagai pemimpin, kita kena contoh yang baik. Baru orang bawah takut, baru orang bawah ikut. Kalau kita pun gelong, macam ayam kena katok, kau orang mana? Orang mana? Oh,